dengan kehadiran tahun 2026 ni, maka masuk tahun ke-14 masuk tahun ke-14 bergelar full time trader. So pejabat untuk full time trader dia ruangan yang kecil ni je, dengan setup trading sebeginilah. Okey. So biasa trade guna dua indikator je lah. Dua indikator utama iaitu moving average dan juga RSI. So ini semua moving average lah. Okay. And then untuk yang berminat untuk menyertai sesi personal coaching, biasanya kita akan buat dekat kawasan ini. Okay. So jika berminat untuk sertai kelas analisis teknikal trading SCPO, memang support Telegram memang sepanjang masa jika menghadap chart lah. Okay. And then jika berminat untuk sertai sesi personal coaching pun boleh register. Okay. So terima kasih kerana menonton dan selamat tahun baru.